Mesti korang tak percaya kan ada salji turun tengah panas-panas terik macam ni. Tapi korang kena percaya. Dekat homestay ni je korang dapat pengalaman main salji. Bukan tu je, VR pun ada, gang. Akak staycation confirm memang korang berebut punya nak main. Kalau korang nak tahu homestay ni dekat mana, jom ikut akak staycation, kita house tour dulu rumah ni. Rumah ni berkonsepkan moden dan elegan. Interior design dia pun cantik sangat. Owner memang nak korang semua satu family bercuti dekat rumah ni, dah tak payah keluar-keluar lagi. Sebab tu owner sediakan macam-macam fasiliti dekat rumah ni tau. Korang nak masak-masak, main bakar-bakar, nak berenang, nak melalak, nak main indoor dan outdoor game pun ada. Dan yang paling menarik, dia punya entertainment room. Serius, memang gempak gila. Dalam bilik ni macam-macam gaming tau ada. Siap ada simulator lagi. VR ni memang paling gempak. Jarang nak jumpa owner sediakan VR. Dekat sini korang mainlah VR ni sampai puas. Game semua owner dah sediakan. Bukan tu je, karaoke ada, arcade game pun ada. Memang enjoy sangat stay dekat sini. Rumah ni ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Master bedroom dia dah macam hotel, memang premium. Nak mandi dalam bathtub pun ada. Maksimum boleh muat dalam rumah ni 20 orang. Kalau tak cukup katil, owner ada sediakan extra bed. Harga bermula dari 1,400 semalam. Yang mana berminat, bolehlah roja owner La Casa French Villages. Okay, bye.